Baru-baru ni Toyota baru sahaja keluarkan sebiji kereta yang mungkin akan dominate the supercar scene. Kereta apa? Kereta Toyota GR GT atau lagi satu Toyota GR GT3. Jadi Toyota dah dengar semua rintihan, semua seruan-seruan entusias about diorang dalam supercar punya scene, and kali ni Toyota keluarkan kereta ni dengan lebih banyak features. Hari ni kita akan deep dive tentang topik yang kita akan sembang pasal hari ni. So let's go. Tapi apa-apa pun, sebelum aku mulakan video ni, aku cerita kat korang dulu yang kalau korang nak cari merchandise yang baik-baik dekat dalam motorsport punya scene, sila pergi ke www.motorminute.easy.co ataupun dekat TikTok shop kita orang motorminute.co untuk mendapatkan merchandise yang macam aku pakai ni dan macam-macam lagi merchandise yang kita keluarkan. Dan boleh follow kita dekat semua social media pages untuk keep update on whatever that we are releasing and also content-content dekat other platforms. And at the same time, kalau korang nak cari bateri, carilah bateri Astra. Bateri pilihan mekanik, bateri yang ada SIRIM certification untuk semua model, bateri yang ada nationwide warranty assist, dan bateri yang semua budak-budak kereta akan pakai, termasuklah kita orang semua. Jadi untuk topik kita hari ni, Toyota GR GT ataupun Toyota GR GT3 ni, apa yang menampakkan dia sebagai salah satu kereta supercar? Jadi kalau kita tengok daripada exterior dia, memang cantik, memang level-level supercar. Salah satu features yang untuk aku paling menarik adalah dia punya bonet depan. Bonet depan dia sangat panjang. Kenapa? Dia ambil inspiration dari atuk dia, which is Toyota 2000 GT. Yang kedua, enjin yang disumbat dekat dalam Toyota GT ni adalah enjin V8 twin turbo. Dah V8 masuk lagi twin turbo. Kau tak rasa gila ke? Memproducekan sebanyak 650 horsepower dan 850 Nm torque. Dan tak cukup dengan V8 dan turbo, dia masukkan juga electric motor, menjadikan kereta ni kereta hybrid. Bateri Astra telah terjual lebih daripada 1 juta unit, nationwide warranty, diperlaku SIRIM untuk semua model kereta dan akan dapat percuma perlindungan kemalangan peribadi sehingga RM7,000 tau. Boleh didapatkan di mana-mana bengkel yang terpilih atau terus direct ke rumah anda. Bateri Astra, bateri purple, bateri pilihan mekanik. Jadi kalau kita tengok kereta Toyota ni, dia memang fokuskan the center of gravity. So apa yang dia buat, enjin dia letak dekat belakang sekali dengan elektrik motor, dan dia punya drivetrain apa semua dia letak dekat belakang. Walaupun kereta ni merupakan kereta rear wheel drive. Nak cakap pasal handling, Toyota punya handling memang sentiasa on top. Untuk chassis kereta ni pula, chassis dia diperbuat daripada all aluminium frame. The only Toyota yang diproducekan dengan all aluminium punya material, dan reinforcekan juga dengan carbon fiber reinforced plastic CFRP. Dia nak mengegangkan, menguatkan lagi chassis tu, gabungkanlah dua-dua material ni sekali. Toyota banyak kali mention about Shikinen Sengu. Apakah itu Shikinen Sengu? Shikinen Sengu merupakan tradisi diorang untuk membina kuil-kuil Shinto dekat Jepun tu lepas beberapa dekad yang lama. Jadi, apa yang diorang buat dengan Toyota GR GT ni adalah diorang rebuild balik menjadi successor kepada Toyota 2000 GT dan juga Lexus LFA. Jadi, apa pula cerita dia tentang GR GT3? GR GT3 ni merupakan kereta yang all in all sama, tetapi banyak modifikasi dah dibuat daripada luar dan dalam kalau compare dengan GR GT. Apa yang dia buat adalah GT3 ni, dia ikut regulations FIA dan dia akan bawa untuk masuk GT3 Racing menggantikan Lexus RCF yang diorang pakai sekarang. Akhir kata, kalau aku ni sebagai budak Nissan, aku excited bila aku tengok Toyota ni mengeluarkan kereta yang boleh memuaskan entusias-entusias dekat luar sana. Sebab apa? Sebab kita sendiri tahu potensial Toyota untuk keluarkan kereta yang fun, and sekarang diorang dah keluarkan sebiji kereta yang mendengar rintihan-rintihan, aduan-aduan daripada entusias untuk keluarkan sebiji kereta yang lebih fun to drive and at the same time masuk dekat dalam niche supercar. Jadi, itu sahaja daripada kita orang hari ini. Apa-apa kalau korang nak cari merchandise, sila pergi ke www.motorminute.easy.co dan juga dekat TikTok shop kita orang motorminute.co, dan boleh follow kita dekat all social media pages. And at the same time, kalau korang pengguna kereta, boleh pakai bateri Astra, bateri pilihan mekanik, bateri yang ada nationwide warranty assist, bateri yang ada SIRIM certification untuk semua model, dan bateri yang ada warranty up to 18 bulan, perlindungan peribadi sehingga RM7,000, dan tak Astra, tak kawan. See you guys, Papa Roger. Ciao.